Assalamualaikum guys. So, ni allotment result untuk Sumi Saujana IPO yang bakal senarai tak lama lagi. Pada harga tawaran 24 sen yang akan masuk ke dalam ACE Market, syarikat Bumi Putra tuan-tuan. So cerita dia tuan-tuan, hari ni tengok kan dia punya oversubscription rate dia cuma 1.85 kali saja. Boleh katakan siapa yang apply saham ni kan akan dapat saham-saham ni kan. Lepas tu pula kan saham-saham yang ditolak dekat MITI tu kan, dia bagilah dekat sini. Dekat Bumi Putra. So kalau kita tengok kan Bumi Putra punya ada 74 juta saham yang diperuntukkan dan ditawarkan kepada pelabur-pelabur awam. Kemudian lagi 36 juta untuk public. Kan. So cerita dia tuan-tuan dan puan, kalaulah dia punya IPO ni oversubscription dia rendah macam ni kan. Pertanda tak berpecun lah kan. Satu, nampaklah gaya yang IPO kebelakangan ni tidak dapat menarik minat lah pelabur-pelabur runcit untuk masuk kan. Nombor duanya, market pun slow kan. Jadi antara sebab-sebab lah kan. Jadi ramai pelabur-pelabur yang mengambil keputusan untuk tunggu dan lihat kan. Itu cerita dia kan. Apa-apa pun hari ni high mobility naik. So kita doakan lah semoga Sumi Saujana ni kan insyaAllah boleh naik jugalah dengan harapan masa dia listing nanti market dan keadaan yang positif. Itu cerita dia. Alright tuan-tuan, itu saja cerita kedua hari ini kan. Oversubscription ni penting lah kan. Kalau kata dia tinggi kan, ramai orang nak, dia bagus lah. So kalau kita tengok daripada analisis yang lalu kan, kalau oversubscription dia 40 ke 50 kali dan ke atas, tu petanda yang baik lah kan. Pun begitu, ada juga counter IPO yang mana oversubscription dia 60-70 kali ganda, tetapi bila listing pun dia tak buka tinggi kan. Kerana apa? Kerana trend pasaran saham semasa yang lemah lah. So tak apalah, kita sebagai pelabur-pelabur saham, tuan-tuan dan puan yang ada di luar sana, bulan-bulan Ramadan ni kan, jom kita sama-sama berdoa lah semoga trend pasaran akan berubah kan. Semoga pelabur-pelabur asing masuk balik dalam bursa Malaysia kan. Semoga saham-saham tu naik lah kan. Semoga ia kembali normal lah insyaAllah kan. Sebab pasaran saham ni penting, sebab ramai orang kaya di sini. So kalau orang kaya dapat keluarkan duit, jadi ekonomi pun bagus kan. Sebab dia akan belanja duit tu kat luar sana kan. Tapi kalau pasaran saham lemah kan, dia akan menggambarkan keseluruhan ekonomi jugalah. Pasal apa? Pasal orang kaya ni dia tak boleh keluarkan duit daripada bursa untuk dia berbelanja untuk meningkatkan ekonomi. Itu cerita dia. Alright tuan-tuan, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.